yourself and you will be unstoppable. Itulah moto hidup saya, seorang yang sentiasa berani dan bersemangat. Memperkenalkan diri saya, Anis Fahana binti Azulizat, murid tahun 4 dari Sekolah Kebahasaan Kuching. Menjadikan membaca sebagai hobi di waktu lapang memberi banyak manfaat dalam kehidupan seharian saya. Saya juga mempunyai perpustakaan mini di rumah kerana ibu dan bapa saya memang menjadikan amalan membaca itu sebagai satu aktiviti bersama keluarga. Di sekolah, saya merupakan seorang pengawal sekolah. Saya juga merupakan ahli jawatankuasa kru TV PSS. Saya menerima anugerah pencapaian akademik pada sejak tahun 1. 2024, saya mendapat Johor Lisensi Buku Bahasa Inggeris tahap 1. Di peringkat daerah pada tahun ini, saya mendapat kepercayaan untuk mewakili sekolah dalam poetry competition akan datang. Selain daripada membaca yang menjadi kegemaran kami sekeluarga, saya juga mempunyai hobi mendengar muzik dan menyanyi. Saya meminati lagu dalam bahasa Inggeris. Hobi ini dapat membantu saya untuk menguasai bahasa Inggeris dengan baik. InsyaAllah dapat mempersediakan diri saya untuk mencapai cita-cita sebagai seorang pengguam suatu hari nanti. Membaca memberi pengalaman percuma dalam pelbagai situasi. Membaca membawa kita ke seluruh dunia. Kemampuan membaca itu sebuah rahmat. Kegemaran membaca itu sebuah kebahagiaan. Sekian, terima kasih.